Pembelajaran buku teks digital, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali berkata, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan yang dihormati. Selamat datang ke forum kita yang bertajuk Pendidikan Digital, Adakah Anda Benar-Benar Bersedia? Kita sering mendengar bahawa pendidikan kini semakin digital. Tugasan dihantar secara dalam talian, kelas dijalankan melalui pelbagai platform digital. Malah, kecerdasan buatan atau AI juga semakin banyak digunakan dalam proses pembelajaran. Namun, persoalannya, adakah semua pihak benar-benar bersedia menghadapi perubahan ini atau kita sekadar mengikuti arus perkembangan teknologi? Bagi membincangkan persoalan ini dengan lebih mendalam, bersama saya ialah 3 orang ahli panel iaitu Saudari Dania, Saudari Aisyatur dan Saudari Elisha. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan soalan pertama kepada Saudari Dania. Saudari Dania, apabila kita menyebut tentang pendidikan digital, ramai yang beranggapan ia sekadar penggunaan komputer, telefon pintar atau internet dalam pembelajaran. Pada pandangan saudari, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendidikan digital dan apakah yang dimaksudkan dengan benar-benar bersedia dalam konteks ini? Baiklah, terima kasih moderator atas soalan yang diberikan. Pada pandangan saya, pendidikan digital bukan sekadar proses pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti komputer, telefon pintar atau internet. Sebaliknya, pendidikan digital merupakan satu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran, memudahkan akses kepada ilmu serta melahirkan pelajar yang mampu menyesuaikan diri dengan keperluan dunia masa kini. Namun begitu, apabila kita membincangkan tentang tajuk forum pada hari ini, saya tertarik dengan frasa benar-benar bersedia. Frasa ini membawa maksud yang lebih luas daripada sekadar memiliki kemudahan teknologi. Sebagai contoh, jika seseorang pelajar mempunyai komputer riba dan capaian internet yang baik, adakah itu sudah cukup membuktikan bahawa dia bersedia? Pada hemat saya, jawapannya ialah belum tentu. Hal ini kerana kesediaan dalam pendidikan digital melibatkan 3 aspek utama. Yang pertama ialah kesediaan dari segi kemudahan, iaitu mempunyai peranti dan capaian internet yang stabil. Kedua ialah kesediaan dari segi kemahiran, iaitu kemampuan menggunakan teknologi dengan berkesan untuk mencari maklumat, berkomunikasi, menghasilkan tugasan dan menyelesaikan masalah pembelajaran. Manakala aspek yang ketiga sering dipandang ringan, iaitu berkaitan kesediaan dari segi sikap dan nilai. Sebagai contoh, pelajar perlu mempunyai disiplin ketika mengikuti kelas dalam talian, mampu menguruskan masa dengan baik serta menggunakan teknologi secara beretika tanpa menyalahgunakan AI atau melakukan plagiarism. Jika ketiga-tiga aspek ini tidak seimbang, maka seseorang itu masih belum boleh dianggap benar-benar bersedia walaupun memiliki pelbagai kemudahan teknologi. Selain itu, kita juga tidak boleh menafikan bahawa Malaysia sebenarnya telah menunjukkan perkembangan positif dalam usaha memperkasa pendidikan digital. Banyak sekolah dan institusi pengajian tinggi kini menggunakan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan pelbagai sistem pengurusan pembelajaran yang lain. Malah, penggunaan teknologi dalam bilik darjah juga semakin digalakkan selaras dengan perkembangan pendidikan abad ke-21. Walau bagaimanapun, perkembangan ini tidak bermaksud semua pihak telah mencapai tahap kesediaan yang sama. Masih terdapat perbezaan dari segi kemahiran, peluang dan kemampuan
Walau bagaimanapun, perkembangan ini tidak bermaksud semua pihak telah mencapai tahap kesediaan yang sama. Masih terdapat perbezaan dari segi kemahiran, peluang dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Bagi saya, teknologi hanyalah alat. Yang menentukan kejayaan pendidikan digital ialah sejauh mana manusia mampu menggunakan alat tersebut secara berkesan, beretika dan bertanggungjawab. Pada hemat saya, teknologi hanyalah jambatan yang menghubungkan kita dengan ilmu. Namun, jambatan itu hanya akan membawa kita ke destinasi jika kita berani melangkah dan bersedia menggunakannya dengan bijaksana. Persoalan yang perlu kita renungkan bersama bukanlah sama ada kita mempunyai teknologi ataupun tidak, tetapi adakah kita benar-benar bersedia menggunakannya untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Baiklah, terima kasih saudari Dania. Menarik apabila saudari menyatakan bahawa kesediaan bukan sekadar memiliki teknologi, malah melibatkan kemahiran serta sikap pengguna. Namun begitu, jika benar Malaysia sedang bergerak ke arah pendidikan digital yang lebih baik, mengapakah masih terdapat pihak yang berpendapat bahawa kita sebenarnya belum benar-benar bersedia? Untuk itu, saya ingin mendapatkan pandangan daripada saudari Aisyatur. Terima kasih saudari moderator yang saya hormati. Baiklah, saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh saudari Nia bahawa Malaysia sememangnya sedang menunjukkan perkembangan yang positif dalam pendidikan digital. Namun begitu, pada pandangan saya, perkembangan tersebut tidak semestinya menggambarkan bahawa kita telah benar-benar bersedia. Antara faktor utama ialah jurang digital yang masih wujud dalam masyarakat. Walaupun penggunaan internet di Malaysia semakin tinggi, realitinya tidak semua pelajar menikmati peluang yang sama. Masih terdapat pelajar yang berdepan dengan cabaran internet yang kurang stabil, berkongsi peranti dengan ahli keluarga atau tinggal di kawasan yang mempunyai liputan rangkaian yang terhad. Keadaan ini menyebabkan pengalaman pembelajaran digital mereka tidak sama seperti pelajar di kawasan yang mempunyai kemudahan yang lebih lengkap. Selain itu, saya melihat bahawa cabaran yang lebih besar ialah literasi digital. Ramai dalam kalangan pelajar maupun guru mampu menggunakan teknologi, tetapi tidak semua benar-benar mahir memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, ada pelajar yang cekap menggunakan media sosial namun kurang mahir mencari sumber akademik yang sahih atau menilai kesahihan maklumat yang diperoleh daripada internet. Ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi tidak semestinya mencerminkan kemahiran digital yang sebenar. Saya juga ingin menyentuh tentang perkembangan kecerdasan buatan AI yang semakin meluas dalam dunia pendidikan. AI sememangnya mampu membantu pelajar menjana idea, mendapatkan penerangan atau mempercepatkan proses pembelajaran. Namun begitu, jika digunakan tanpa kawalan, AI juga boleh menyebabkan pelajar terlalu bergantung kepada teknologi sehingga mengabaikan proses berfikir dan menghasilkan tugasan secara jujur. Akibatnya, nilai integriti akademik boleh terjejas. Di samping itu, guru juga berdepan cabaran untuk sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang sangat pantas. Mereka bukan sahaja perlu menguasai pelbagai platform digital, malah perlu memastikan kaedah pengajaran yang digunakan. Mereka bukan sahaja perlu menguasai pelbagai platform digital, malah perlu memastikan kaedah pengajaran yang digunakan terus relevan dan mampu menarik minat pelajar. Sudah tentu keadaan ini memerlukan latihan yang berterusan serta sokongan daripada pihak sekolah dan kementerian. Oleh sebab itu, saya berpandangan bahawa cabaran terbesar dalam pendidikan digital sebenarnya bukan terletak pada teknologi itu sendiri,
tetapi pada teknologi. Oleh sebab itu, saya berpandangan bahawa cabaran terbesar dalam pendidikan digital sebenarnya bukan terletak pada teknologi itu sendiri, tetapi pada tahap kesediaan manusia untuk menggunakan teknologi tersebut secara berkesan, beretika dan bertanggungjawab. Justeru, jurang digital bukan sekadar memisahkan capaian internet, tetapi mampu memisahkan peluang, potensi dan masa depan. Sebab itulah kesediaan tidak boleh dibina secara bersendirian. Jika kita benar-benar ingin mengatakan bahawa Malaysia telah bersedia menghadapi pendidikan digital, kita perlu memastikan setiap individu bukan sahaja mempunyai akses kepada teknologi, tetapi juga memiliki ilmu, kemahiran dan nilai yang seiring dengan perkembangan teknologi tersebut. Terima kasih saudari Aisyatur. Saya tertarik apabila saudari menyatakan bahawa cabaran sebenar bukan terletak pada teknologi, tetapi pada kesediaan manusia menggunakannya. Jadi persoalannya sekarang, apakah langkah yang perlu diambil supaya cabaran-cabaran ini dapat diatasi dan kita benar-benar bersedia untuk menghadapi pendidikan digital? Untuk menjawab persoalan tersebut, saya menjemput saudari Alicia untuk berkongsi pandangan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh saudari Dania dan saudari Aisyatur. Pada pandangan saya, kita tidak boleh mengukur kesediaan pendidikan digital hanya berdasarkan kecanggihan teknologi yang dimiliki pada masa kini. Sebaliknya, kesediaan sebenar hanya dapat dicapai apabila semua pihak memainkan peranan masing-masing. Pertama, pihak kerajaan perlu terus memperkukuhkan infrastruktur digital terutamanya di kawasan luar bandar. Walaupun banyak penambahbaikan telah dilakukan, masih terdapat segelintir pelajar yang menghadapi kesukaran mendapatkan capaian internet yang stabil. Jika isu asas ini tidak dapat diatasi, peluang untuk menikmati pendidikan digital yang berkualiti juga tidak akan dapat dinikmati secara sama rata. Selain itu, institusi pendidikan juga perlu menyediakan latihan yang berterusan kepada guru dan pensyarah. Dunia teknologi berkembang dengan sangat pantas pada hari ini. Jadi, oleh itu, pendidikan bukan sahaja perlu mahir menggunakan pendidik bukan sahaja perlu mahir menggunakan platform digital, malah perlu mengetahui cara mengintegrasikan teknologi secara kreatif, supaya proses pengajaran lebih interaktif dan berpusatkan kepada murid. Di samping itu, pelajar sendiri juga perlu memainkan peranan yang sangat penting. Mereka perlu meningkatkan literasi digital, mengamalkan pembelajaran kendiri serta menggunakan teknologi secara beretika. Sebagai contoh, menggunakan AI sepatutnya membantu pelajar tersebut memahami sesuatu topik, bukannya menggantikan usaha mereka untuk berfikir dan menghasilkan tugasan sendiri. Di samping itu, pelajar sendiri juga perlu memainkan peranan yang sangat penting. Mereka perlu meningkatkan literasi digital, mengamalkan pembelajaran kendiri serta menggunakan teknologi secara beretika. Sebagai contoh, penggunaan AI sepatutnya membantu pelajar tersebut memahami sesuatu topik, bukannya untuk menggantikan usaha mereka untuk berfikir serta menghasilkan tugasan mereka sendiri. Bukan itu sahaja, peranan ibu bapa juga tidak kurang pentingnya. Walaupun pembelajaran banyak berlaku melalui peranti digital, ibu bapa masih perlu memantau penggunaan teknologi oleh anak-anak mereka agar mereka dapat membezakan antara penggunaan teknologi untuk pembelajaran dan hiburan. Sokongan serta galakan daripada keluarga juga mampu membentuk disiplin serta sikap yang positif terhadap pembelajaran digital. Pada hemat saya, pendidikan digital bukanlah tanggungjawab satu pihak sahaja. Sebaliknya, ia memerlukan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan, guru, pelajar, ibu bapa dan juga masyarakat. Apabila setiap pihak memainkan peranan dengan baik,
barulah kita dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja celik teknologi, malah mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Sebagai penutup pandangan saya, teknologi akan terus berkembang ibarat ombak yang tidak pernah berhenti. Sama ada kita hanyut atau berjaya berlayar, bergantung kepada sejauh mana kita mempersiapkan diri mulai hari ini. Perkara ini bukan sama ada kita mampu mengikut perkembangan tersebut, tetapi sama ada kita sanggup terus belajar, menyesuaikan diri dan menggunakannya secara bertanggungjawab. Itulah yang saya maksudkan dengan kesediaan sebenar dalam pendidikan digital. Terima kasih Saudari Elisha. Daripada ketiga-tiga pandangan panel, jelaslah bahawa pendidikan digital bukan sekadar melibatkan penggunaan teknologi, malah memerlukan kesediaan dari segi kemahiran, sikap, etika dan juga kerjasama daripada semua pihak. Baiklah, berdasarkan pandangan yang sangat bernas daripada ketiga-tiga panel dalam pusingan pertama sebentar tadi, saya ingin membawa perbincangan kita ke tahap yang lebih mendalam pada pusingan kedua ini dengan mengemukakan satu persoalan, iaitu adakah pendidikan digital sebenarnya mampu menggantikan pembelajaran secara bersemuka pada masa hadapan atau adakah teknologi hanya perlu menjadi pelengkap kepada pendidikan yang sedia ada? Saya mulakan soalan ini kepada Saudari Dania. Terima kasih moderator. Pada pandangan saya, pendidikan digital tidak seharusnya menggantikan pembelajaran secara bersemuka sepenuhnya. Hal ini kerana pendidikan bukan sekadar proses menyampaikan ilmu. Pendidikan juga membentuk sahsiah, nilai murni, kemahiran sosial dan hubungan antara guru dengan murid. Sebagai contoh, melalui pembelajaran bersemuka, guru dapat melihat reaksi murid secara langsung. Guru boleh mengenal pasti sama ada murid benar-benar memahami pelajaran ataupun sekadar mengangguk tanpa faham. Selain itu, interaksi secara fizikal membantu murid membina kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerjasama yang sukar diperoleh sepenuhnya melalui skrin komputer. Namun begitu, saya tidak menolak kepentingan teknologi. Bagi saya, pendekatan yang paling sesuai ialah pembelajaran hybrid, iaitu menggabungkan kelebihan pembelajaran digital dengan pembelajaran bersemuka. Dengan cara ini, teknologi menjadi alat yang memperkukuh pendidikan, bukannya menggantikan peranan guru. Terima kasih Saudari Dania. Sebentar tadi saudari menegaskan bahawa teknologi tidak mampu menggantikan hubungan manusia dalam pendidikan. Namun, ada pihak berpendapat bahawa perkembangan AI yang semakin canggih mungkin menyebabkan peranan guru semakin berkurangan. Saya ingin mendapatkan reaksi daripada Saudari Aisyatur terhadap pandangan tersebut. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Bagi saya kurang bersetuju jika dikatakan AI akan menggantikan guru. Sebaliknya, saya melihat AI hanya mampu menggantikan sebahagian tugasan tetapi bukan peranan seorang pendidik. Sebagai contoh, AI boleh membantu menyediakan latihan, meringkaskan nota atau menjelaskan sesuatu konsep, namun AI tidak mampu memahami emosi murid, memberi dorongan ketika mereka hilang motivasi ataupun membentuk nilai kemanusiaan. Saya juga ingin menyambung pandangan saudari Nia tadi, guru bukan sekadar penyampai ilmu, guru merupakan pembimbing, pemudah cara dan insan yang membentuk akhlak murid. Jika kita terlalu bergantung kepada AI tanpa bimbingan guru, saya bimbang akan menjadi semakin pasif dan kurang berfikir secara kritis kerana segala jawapan boleh diperoleh hanya dengan satu arahan kepada AI. Oleh itu, AI sepatutnya digunakan bagi meningkatkan kualiti pengajaran, bukannya menggantikan guru. Terima kasih Saudari Aisyatur. Saya tertarik apabila saudari menyatakan bahawa AI boleh membantu tetapi tidak mampu menggantikan nilai kemanusiaan yang dibawa oleh seorang guru. Namun begitu, realitinya ramai pelajar hari ini menggunakan AI untuk menyiapkan tugasan. Adakah perkara ini memberi kesan kepada integriti akademik? Saya menjemput Saudari Elisha untuk memberikan pandangan.
Terima kasih saudari moderator dan saya bersetuju dengan pandangan kedua-dua ahli panel sebentar tadi. Berdasarkan soalan yang telah ditujukan, pada hemat saya, isu sebenar bukanlah AI itu sendiri. Isunya ialah bagaimana manusia menggunakannya. Jika AI digunakan untuk memahami konsep, mencari idea dan menyemak kesalahan penulisan, saya melihat penggunaannya sangat membantu. Namun, jika pelajar menyerahkan tugasan yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa usaha sendiri, maka tujuan pendidikan sudah hilang. Lebih membimbangkan, para pelajar mungkin memperoleh markah yang tinggi tetapi sebenarnya tidak menguasai ilmu yang dipelajari tersebut. Lebih membimbangkan, maafkan saya, oleh sebab itu, saya berpendapat institusi pendidikan perlu memperkenalkan garis panduan penggunaan AI yang lebih jelas. Guru juga perlu mereka bentuk tugasan yang lebih berbentuk analisis, refleksi dan pengalaman sebenar supaya murid tidak hanya bergantung kepada AI. Bagi saya juga, teknologi tidak boleh dipersalahkan. Yang perlu dibentuk ialah etika dan integriti penggunaannya. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih saudari Elisha. Menarik apabila ketiga-tiga panel sebenarnya mempunyai pandangan yang hampir sama bahawa teknologi hanyalah sebuah alat. Sebelum kita beralih kepada rumusan saya ingin meminta setiap panel untuk memberikan satu cadangan paling utama yang perlu dilaksanakan segera bagi memastikan Malaysia benar-benar bersedia untuk menghadapi pendidikan digital. Saya mulakan semula dengan saudari Dania. Baiklah, terima kasih. Jika saya hanya boleh memilih satu perkara, saya memilih memperkasakan literasi digital sejak di bangku sekolah. Pelajar bukan sahaja perlu tahu menggunakan teknologi, malah perlu tahu menilai maklumat, menjaga keselamatan siber dan menggunakan AI secara beretika. Baiklah, terima kasih. Bagaimana pula dengan saudari Aisyatur? Terima kasih. Bagi saya, perkara paling utama ialah latihan profesional yang berterusan kepada guru. Teknologi sentiasa berubah. Jika guru sentiasa dibimbing, mereka mampu menghasilkan pengajaran yang lebih kreatif dan relevan dengan keperluan generasi masa kini. Terima kasih saudari Aisyatur. Seterusnya, mari kita dengarkan pandangan daripada saudari Elisha. Pada pandangan saya, keutamaannya ialah mengurangkan jurang digital. Selagi masih ada murid yang tidak mempunyai akses kepada internet ataupun peranti yang sesuai, pendidikan digital yang berkualiti masih belum dapat dinikmati secara adil. Pendidikan digital sepatutnya membuka peluang kepada semua, bukannya melebarkan jurang yang sedia ada. Terima kasih kepada semua panel. Jelaslah bahawa kejayaan pendidikan digital bukan bergantung kepada kecanggihan teknologi semata-mata, tetapi bergantung kepada manusia yang menggunakannya secara berilmu, beretika dan bertanggungjawab. Perbincangan ini juga menunjukkan bahawa pendidikan digital bukan bertujuan untuk menggantikan guru. Sebaliknya, bagi memperkasakan peranan guru dalam melahirkan generasi yang mampu berfikir secara kritis serta bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, saya ingin meminta setiap panel untuk memberikan rumusan ringkas. Berdasarkan keseluruhan perbincangan kita, adakah Malaysia benar-benar bersedia untuk menghadapi pendidikan digital? Terima kasih saudari moderator. Pada pandangan saya, Malaysia sedang berada di landasan yang tepat ke arah pendidikan digital. Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk memperkukuhkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Namun begitu, kesediaan bukanlah sesuatu yang boleh diukur melalui kemudahan semata-mata. Kita masih perlu memperkukuhkan kemahiran digital, membentuk sikap yang positif serta memastikan tiada siapa yang tercicir dalam arus pendidikan.
Saya pula berpandangan bahawa kita telah menunjukkan banyak kemajuan. Namun, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu diberikan perhatian. Jurang digital, literasi digital dan penggunaan teknologi secara beretika merupakan antara aspek yang perlu diperkasakan. Oleh itu, saya berpendapat bahawa kita sedang menuju ke arah kesediaan tetapi belum benar-benar mencapainya secara menyeluruh. Saya pula percaya pendidikan digital merupakan masa depan dunia pendidikan. Namun, kejayaannya tidak bergantung kepada teknologi semata-mata. Sebaliknya bergantung kepada manusia yang menggunakannya. Jika semua pihak terus bekerjasama dan bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan, saya yakin Malaysia mampu melahirkan ekosistem pendidikan digital yang lebih berkualiti dan inklusif. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Kesimpulannya, jawapan kepada persoalan forum pada hari ini bukanlah sekadar ya ataupun tidak. Sebaliknya, Malaysia sedang bergerak ke arah pendidikan digital yang lebih baik. Namun, usaha memperkukuhkan kesediaan semua pihak perlu diteruskan agar tiada sesiapa yang tercicir dalam arus pendigitalan pendidikan. Dengan itu, berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan di atas perhatian yang diberikan. Sekian, terima kasih.